Hari ni kami semua nak mendaki 5 air terjun di Gunung Jerai. Pagi ni aku dengan wife akan pergi ke gurun, iaitu ke Gunung Jerai. Kami akan mendaki hiking untuk tengok 5 air terjun dan 2 sungai yang cantik kat gurun ni. Pagi yang, jom. Let's go. Pendakian hari ni kami pergi dalam 8 orang macam tu lah. Untuk first ni kami akan berkumpul dekat RF Homestay dekat area gurun. Kat situ kami akan berkumpul dulu, briefing, stretching dan semua sekali kat situ lah. Dan juga ada sarapan pagi. After that baru kami semua akan terus mendaki ke Gunung Jerai. Tapi bukannya sampai ke puncak. Dia ada certain tempat checkpoint tu yang dikatakan ada air terjun. Air terjun itu cantik-cantik weh. Kalau tahu macam mana cantik air terjun tu, stay tune sampai hujung video. Sebelum tu nak beli bekal sikit lah. Nasi lemak ke apa nak tahan. Sebab kat atas tu sekejap lagi biasalah kita perut Melayu. Takut lapang. Saya ambil nasi lemak tu dalam 2 bungkus kat sini. Nasi lemak pun ada. Nasi lemak buat bekal. Okey, saya ambil nasi lemak. Makan biar sini sini. Okey, clear dia. Nyok nasi lemak boleh lebih kat tengah. Lepas tu kita beli ayak. Ayak. Ada ayak. Ambil ayak. Ya, ayak ni ada dalam 2. Kita ambil 2 lah. Sebab kita buat bekal backpack. Sudah ni cukup. Okey, terima kasih. Dari mana, Cik? Mungkin nak sudu lah saya nak buat. Tak payah kita pakai tangan ni. Okey, boleh. Buat mudah lah. Buat senang. Cara yang tangan. Memang nak pergi ni pun. Nak pergi hiking apa? Gunung Jerai, bernama 5 air terjun. Okey. Baik. Cik nak. Baik. Pagi ni. Alright. Allah. Jom. Bekal pun bawa. Let's go. Kita dah sampai dekat RF Perindu Homestay. Okey, kita akan berkumpul kat sini. Paling sampai dah lagi. Oh, semangat betul begini yang. Semangat. Okey lah, kita dah sampai kat sini. Lah kita tunggu lagi berapa orang dah sampai. Kami dalam 8 orang macam tu, tengok dalam grup kan. 8 orang. Apa dah? 10 dekat 10 orang ada tambahan lagi. 10 lah, 8 10 orang itulah. Lebih kurang macam tu lah. Okey, kat sini pun kita ada orang lain juga. Yang mai bang, dia mana bang? KL mai sini gurun. Mai cuti ke apa? Lebih kurang lah. Lebih kurang lah cuti. Daripada KL pun mai sini. Abang ni pula? Mai mana bang? Bendang dekat. Okey, nampaknya bukannya orang kat sini saja yang mai, tapi kebanyakannya orang luar yang mai sini juga untuk daki kat Gunung Jerai. Okey, yang akan guide kami kat hari ni ialah Mujid. Ni Mujid daripada Mergas Adventure. Depa pun orang sini ke? Orang sini. Orang gurun ke? Oh, lama duduk gurun. Saya dulu duduk Guat Cipedak. Guat Cipedak, tapi sekarang saya pindah duduk Kuala Muda. Kota Kuala Muda? Kota Kuala Muda. Area tsunami. Tsunami lah. Jadi orang sini memang mereka ni selalu duduk naik lah. Kira lama dah hari ni. Daripada sekolah dulu ni memang duduk naik dengan pop nakan. Nampak. Orang lama. Jadi guide ni memang pengalaman lah area kat sini. Antara guide-guide lain ni nama apa? Saya Yanis. Yanis pula? Syahidan. Clear orang. Okey, ni antara guide-guide kita ni 3 orang akan guide kami sampai ke puncak. 5 waterfall. 5 waterfall. Nak tahu macam mana 5 waterfall tu? Tunggu sampai akhir video. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kerana sudi join trip dengan kami Mergas Adventure. Untuk trip kali ni kita akan ke trans 2 sungai, 5 waterfall. Okey, macam biasa sebelum start kita dengar briefing dulu dan juga stretching. Kita briefing dulu. Yang sambil jari beli rendang garang.
Ni. Okey, lah ni kami dah start. Nak first kita pergi Sungai Badak dulu lah. Sungai Badak. Sungai Badak. Air terjun Bukit Dinding. Air terjun Bukit Dinding. Nah. Okey, total seluruhan perjalanan hiking ni ngambil masa 8 ke 9 jam lah. Tengok pada keadaan cuaca dan juga para hiker lah. Tapi aku nak abang hampa tunggu sampai habis video pasal apa. Air terjun kat sini memang cantik weh. Dekat first ni sungai biasa lah, itu Sungai Badak. Sini abang tengok lah. Sungai Badak ni. Area gurun ni banyak sungai kalau abang nak tahu. First kita dah sampai dah dekat kawasan Sungai Badak. Ni kiranya first sungai yang kita jumpa lah kat sini. Inilah kawasan dia. Memang orang kata kat gurun ni banyak lah orang kata apa sungai-sungai yang cantik-cantik kat sini. Siapa yang punya kakak lacak kopu nama, barang itu terpakai lama. Langsung tanya di kopu mama, ternyata ada nona kopu nama Maimunah. Maimunah lucunya, kakak harap bisa satu rumah. Kalau terima sebut cinta, kakak janji kita langsung nikah. Untuk sampai ke first air terjun iaitu air terjun Dinding, mengambil masa dalam 40 ke 40 minit lah. Tengok keadaan trek lah. Kalau trek cun lagi cepat lah. Kalau lepas hujan tu boleh katakan trek ni lincin juga lah. Guys, kita kata boleh rest dulu kat sini berapa minit? 3 ke 5 minit. 3 ke 5 minit. Rest dulu kat sini. Dari sini kita boleh rest dulu. Kalau yang mana buat ayak boleh minum ayak dulu. Okey, tenang-tenang dulu. Lepas tu kita teruskan perjalanan. Sampai ke area ni dia ada sikit lah daki. Jadi kat sini orang kata apa? Kita punya stamina start diuji lah. Merah-merah aduh mama ini siapa punya anak dulu masih kicik-kicik. Sekarang balik Jawa makin cantik. Kau perfect sekali asli bidadari. Sepa okey sepa. Mana? Kat sini laluan dia denai-denai sikit. Okey, yang penting bawah ni. Hampa jaga kalau main sini sebab ni denai dia agak kecil dan bawah ni adalah curam. Jadi berhati-hati. Okey, lah ni kita melepasi kawasan hutan simpan. Nak masuk kawasan ni perlu apply permit. Hampa jangan masuk kawasan tempat hiking tanpa permit. Bahaya tau. Takut berapa jadi apa-apa susah. Okey, kita dah sampai dah. Dah nak sampai dah. Okey ni. Laluan kita. Ini yang kena jaga-jaga sikit sebab licin. Memang dah sampai ke kawasan air terjun tapi belum sampai lagi ke kawasan air terjun Dinding. Okey, kat kawasan ni kita kena melintasi Sungai Batu Hampak. Kat sini jaga-jaga sebab batu-batu dia licin-licin. Yang ni lah, satu ni lah kita akan melintasi. Yang lain-lain kita takkan seberang sungai lah. Sini saja kita akan seberang sungai Batu Hampak. Ya. Kita dah sampai ke first checkpoint lah. Kita akan first checkpoint air terjun Batu Hampak. Walaupun tak ada dalam tentatif tapi air terjun dia tetap cantik. Dah settle bergambar apa kat sini? Jom kita teruskan perjalanan. Oh, lawa weh kawasan ni. Tengok. Kalau tengok kita melambasi sini. Tengok. Memang cantik ah. Cuaca pun alhamdulillah. Alhamdulillah cuaca hari ni pun cun. Ya. Awak tu.
Hampa kena mendaki kat sini weh, tapi dia punya pemandangan memang cun. Hampa kena hati-hati kat sini, walaupun pemandangan dia cantik, tapi ianya licin. Ini pemandangan dia memang cun. Tapi dia jaga licin sikit. Okey, saya jaga. Betul. Ini macam dimancing dia. Kalau kena dulu tu tak ada. Okay, kita dah nak sampai dah dekat air terjun dinding, iaitu first air terjun kita. Pasal apa dipanggil dinding? Apa tengok sini pun yang nampak macam dinding-dinding lah kawasan ni. Tapi kat sini apa kena hati-hati sikit lah sebab licin. Kita dah sampai ke waterfall Bukit Giling. Sekarang balik Jawa makin cantik. Kau perfect sekali, asli bidadari, jatuh dari langit. Kalau jadi deng-adek kakak stop bama boto. Okey, untuk ke air terjun Putih Bersiram, dia punya trek memacak weh, hampa tengok sendiri lah. Okey, lepas macak, kita relax dulu, minum-minum dulu. Kena yang okey tak? Okey. Okey. Dah ni, semua mesti okey. Apa semua macam mana, okey tak? Okey. Okey, semua okey ni. Steady lah? Sempoi. Okey, semua dah settle rehat. Kita teruskan perjalanan. Tapi lah ni cuaca agak hujan sikit. Tapi tak ada masalah. Kita punya guide dah beritahu semua okey. Okey, guide kita sekarang jadi komen. Masuk. Okey. Kita dah selesai satu waterfall dan kita akan terju next waterfall kedua Putih Bersiram. Dari sini lebih kurang 15 minit. Tapi cuaca hujan, untuk completekan semua 5 waterfall macam tak boleh, sebab bila kita berjalan dalam hujan ni resiko cramp, jalan licin, jatuh pun tu bahaya. Jadi kita ke waterfall kedua dan kita akan turun balik. Minta maaf sangat daripada pihak kami. Okey, jawab untuk keselamatan lah ni, kami tak teruskan, cuma dapat pergi dekat waterfall nombor 2 tu, waterfall Putih Bersiram. Sebab hujan makin lebat, takut benda yang tak ingin jadi lepas naik sana bergambar, terus kami akan turun. Okey, lah ni hujan makin lama makin lebat. Jadi kita hanya dapat pergi sampai dekat waterfall air bersiram je. Dia tak nak perkara yang tak ingin jadi, pasal makin lama makin lebat, jalan makin licin. Sebab ada juga kawasan-kawasan berbatu yang kami perlu lalui. Jadi kat sini end untuk hari ni iaitu air terjun Putih Bersiram. Oh, ini memang mencabar sikit. Tengok batu-batuan sini. Jadi itulah bahaya untuk kami teruskan, tapi setakat lah ni boleh lagi. Sebab kat atas nanti lagi mencabar. Jadi guide kata kita akan last stop air terjun iaitu air terjun Putih Bersiram saja. Bila hujan makin lebat, kita tengok jaluan dia. Memang bertakun dengan air. Inilah antara bahaya-bahaya dia. Di kawasan ni guide kata is okay lagi, tak berapa teruk. Tapi kita akan sampai juga dekat air terjun nombor 2 iaitu air terjun Putih Bersiram kat situ. Tengok sini jalan macam mana kalau hujan lebat. Jadi apa-apa pun
Hampa jangan mandai-mandai, ikut je cakap guide. Kalau guide kata balik, hampa balik. Jangan cuba-cuba pujuk guide untuk teruskan. Jadi apa-apa nanti, kita ramai-ramai kat situ. Okay. Hampa nampak ayat-ayat turun waktu hujan ni. Ni kata antara cabaran dia. Pasal tu kena patah balik. Tapi manangkan air terjun Putih Bersiram dah dekat dah. Kita sampai kat situ saja. Oh, kali ni pun okey dah lah. Pengalaman kat lah. Next mungkin cuaca elok. Sebab lah ni pun dah bulan 10, tengah bulan 10, nak musim 7 dah. Tu membuatkan hujan. Kat sini pun banyak terjun. Betul sini lah. Nampak tu. Oh, kat sini pun ada dah. Kita takut bukan apa. Apa kita takut kan ialah kepala ayak. Itu kita paling takut. Tapi ni lah ni okey lah. Okey dia tak kuat lebat tapi dia semakin lebat sebenarnya, makin lebat. Kita kena jaga-jaga. Tu antara bahaya-bahaya dia. Tengok ni. Oh. Tu. Kau tengok. Kita jaga-jaga. Dalam ah. Ha? Dalam ah. Oh, kita dah hampir sampai ke air terjun Putih Bersiram. Dan kita dalam 5 ke 10 minit lagi macam tu je. Kat sini kena jaga-jaga sikit sebab kawasan batu. Okay. 5 minit lah. Okay. Ha? Yang ni lah. Okey, guide kata kat sana kita hanya ada 5 minit saja. Takut kepala ayak turun. Di sana 5 minit ambil gambar. Okey, caluk balik. Kita dah sampai. Tapi bukan rezeki kita hari ni untuk sampai ke 55 air terjun sebabkan cuaca yang tidak mengizinkan. Naik kompleks cepat-cepat nanti kita tarik turun. Ya. Area ni agak curam. Kita batuan dan pokok-pokok. Sikit lagi nak nampak. Akhirnya kami sampai juga dekat air terjun Putri Bersiram. Cuaca pun makin kata tidak mengizinkan dan keadaan pun makin bahaya, kami akan turun. Okey, sebentar turun ni guide ada bagi kek pisang. Semua nak sarapan lagi. Ambil lu kek pisang satu. Ya, thank you guys. Apa makan lu? Tak dana, kek semua besok habis. Ni jadinya kepala ayak sebab hujan lebat turun ke atas. Jadi kami menggunakan tali untuk melintas ke depan. Sebab masa kami yang awal tadi main, ayak okey lagi. Waktu nak balik ni tiba-tiba je cuaca tak mengizinkan. Kepala ayak pun turun. Jadi guide menggunakan tali untuk melintas seberang ke sana. Hampa tengok sendiri lah. Tadinya awalnya tadi ayak dia tenang cantik lah. Lepas hujan lebat, dia kepala ayak turun.
Lah ni ayam dah mula reda sikit. Jadi guys boleh pasang tali daripada seberang ke seberang sini untuk kami melintas sekejap lagi. Okey, lah ni guide tengah buat wall. Kami akan lalu belakang guide ni. Alhamdulillah, guide kami cuba cari jalan terbaik buat wall tadi yang tengok sendiri macam mana buat wall. Dan Alhamdulillah semua kami selamat seberang ke sebelah sini. Senang guide kita okey lah? Ya, Alhamdulillah. Okey, guide pun cun, semua cun. Semua selamat. Simple kita. Oh, belakang lah, simple kat belakang. Simple pun okey lah. Okey, mantap. Hampa tengok sendiri lah. Tadi awal cari kita amal tadi memang cantik cun. Dan hampa tengok kepala ayak turun. Oh. Yang ni kalau terlepas ni ke bawah lah hamba. Oh, buat lalu baru. Tapi anjing dah jaga pasal licin. Kena jalan ikut atas paip. Oh, jaga. Jaga licin. Siap. Licin. Saya kaki. Kami sudah jaga pasal licin. Lalu tak baik lah. Alright, Alhamdulillah selamat sampai. Lagi tu ha. Selamat. Alhamdulillah, akhirnya semuanya selamat lah seberang. Ikut laluan baru, laluan empat tu agak licin, tapi Alhamdulillah kita punya guide ni memang terbaik lah weh. Alhamdulillah, akhirnya kami sampai juga dekat kaki gunung. Selamat semuanya, thank you kepada Margai Adventure. Guide kami pada mula sampai habis dan malamnya lah cuaca tak mengizinkan kami pasal hujan lebat. Jadi kami terpaksa turun atas nasihat guide. Kami terpaksa turun untuk keselamatan kami semua. Thank you semua, terbaik. Next mana pula? Next Sungai Kunyit. Okay, bye.